Hari ini, jom kita bincangkan satu persoalan yang makin lama makin penting. Bolehkah kepintaran buatan atau AI betul-betul jadi macam cikgu penulisan peribadi untuk kita? Selalunya, kita nampak AI ni macam alat yang siapkan kerja untuk kita. Tulis email, bagi idea. Tapi, pernah tak kita terfikir kalau peranan AI ni sebenarnya boleh jadi lebih mendalam lagi? Boleh ke sebuah mesin tu bukan setakat hasilkan teks, tapi betul-betul ajar kita selok-belok seni penulisan? Jom kita siasat. Masalah ni semua orang pernah kena kan? Tenung skrin kosong tu, nak tulis ayat pertama pun rasa macam tersekat. Ini cabaran biasa untuk semua penulis. Tak kiralah pelajar sekolah ke, penulis profesional ke, rasa buntu inilah selalunya halangan paling besar. Sebab itulah wujudnya pembantu penulisan AI. Janji dia pun jelas dan meyakinkan, pantas, pintas dan pintar. Kiranya dia tawarkan satu jalan pintas yang cepat dan bijak untuk kita mulakan penulisan. Okey, jom kita tengok macam mana benda ni berfungsi. Sebelum AI ni boleh tolong, dia perlukan bahan-bahan dari kita dulu. Pengguna kena sediakan blok-blok asas untuk bina cerita. Proses ni sebenarnya satu kerjasama antara kita dengan mesin. Mula-mula simple je. Kita bagi satu idea utama. Macam dalam contoh ni, seorang pelajar bagi tajuk Kasih Memancing sebagai titik permulaan untuk karangan dia. Lepas tu, kita bagi sikit lagi info kat AI ni, ringkasan cerita dan siapa watak-watak utamanya. Macam kat sini, kita ada Jusoh, umur 12 tahun, dengan ayah dia, seorang guru. Inilah kerangka asas cerita tu. Dan input terakhir ni, yang ni penting sangat untuk fungsi jurulatih AI tu. Kita set tahap penulis, dalam kes ni darjah 4, dan kita bagi tahu apa pengajaran utama cerita. Benda ni lah yang akan tentukan gaya bahasa dan tahap kesukaran karangan nanti. Jadi, kalau kita imbas balik, senam je kan? 4 benda je kita kena bagi. Tajuk, ringkasan, watak dan pengajaran. Lepas kita bagi semua ni, barulah AI boleh mula buat kerja dia. Okey, kita dah bagi semua maklumat. Sekarang, kita tengok pula macam mana AI ni bertindak sebagai rakan penulis. Kat sinilah magic teknologi ni mula nampak. Ubah idea-idea ringkas jadi sesuatu yang lebih mantap. Dan apa hasilnya? Nah, AI itu ambil info ringkas yang kita bagi tadi dan dia kembangkan jadi elemen cerita yang jauh lebih kompleks. Dia bukan setakat terima je, tapi dia perkaya lagi dengan cadangan plot, watak dan latar tempat. Dan output AI ni, wow, memang lengkap. Bukan setakat idea tau, tapi satu kerangka cerita yang penuh, siap dengan latar tempat, perasaan watak, peribahasa yang sesuai, malah dialog pun dia cadangkan. Senang cerita, dia bagi kita satu peta yang kaya untuk karangan kita. Tapi, kehebatan AI ni bukan setakat tolong tulis draft tau. Sekarang baru kita masuk bahagian paling best, bahagian jurulatih. Kat sinilah kita nampak nilai sebenar dia. AI pun hasilkan satu draft karangan yang lengkap. Tapi, nampak tak perkataan-perkataan yang ditanda tu? Itu bukan salah eja biasa. Setiap satu tu sebenarnya adalah peluang untuk belajar yang AI akan jelaskan pada kita nanti. Dan cuba tengok cara AI ni pecahkan setiap kesalahan. Dia bukan sekadar betulkan, tapi dia terangkan kenapa salah. Dia ajar pasal kelewahan kata, pasal pentingnya guna ayat yang spesifik, pasal beza maksud perkataan dan juga pasal kekuatan ayat aktif berbanding ayat pasif. Ini bukan autocorrect biasa, ini dah macam kelas tuition peribadi. Jom kita tengok satu contoh. Pasal kelewahan atau redundancy. AI ni bukan je tandakan kesalahan tu, dia siap bagi definisi lagi. Maksudnya, dia ajar kita istilah penulisan yang betul, supaya kita bukan je betulkan silap tu, tapi kita faham konsep di sebaliknya. Okey, AI dah bagi tunjuk ajar. Sekarang persoalannya, adakah pelajar tu betul-betul belajar sesuatu? Kat sinilah kita nak uji sama ada AI ni betul-betul berkesan sebagai seorang tutor. Ilmu tu sampai ke tak? Lepas dah faham semua teguran AI tu dan buat pembetulan, pelajar tu pun hantar karangan versi akhir dia. Sekarang, sistem dah sedia nak bagi markah. Pertama sekali, kita tengok markah untuk draft asal yang AI tulis penuhnya. Markah dia, 84%. Satu markah yang cemerlang sebagai penanda aras. Dan sekarang, markah akhir untuk karangan pelajar tu, selepas dia dah baiki guna nasihat AI, markah dia 87%. Dan inilah kesimpulan paling penting. Poin utamanya ialah, dengan tunjuk ajar AI, pelajar tu bukan setakat dapat baiki karangan dia, tapi dia berjaya dapat markah lebih tinggi dari draft asal yang AI tu sendiri tulis. Maksudnya, manusia bila dibantu oleh mesin, boleh jadi lebih baik daripada mesin tu sendiri. Power kan? Ingat tak ayat dari analisis AI tadi?
menjadikan frasa tersebut redundant. Ayat ni nampak simple, tapi inilah intipati dia. AI tu tak cakap, buang perkataan ini. Tak, sebaliknya, dia ajar konsep di sebalik kesalahan tu. Dia bukan buat kerja untuk kita, dia ajar kita macam mana nak buat kerja dengan lebih baik. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama. Kalau rakan penulis kita tu sebenarnya guru kita, dan guru tu boleh bimbing kita jadi lebih pandai daripada dia sendiri, ini betul-betul boleh ubah cara kita belajar. Jadi, macam manalah agaknya rupa masa depan pembelajaran kita nanti? Cuba bayangkan. 1, 2, 3, ikut langkah.